Juan. Lama tak nampak. Alhamdulillah aku okey je. Ada je kat sekolah ni. Tak ada benda pun. Oi. Esok ada? Esok alhamdulillah rasa ada sekejap. Lepas sekolah mungkin ada keluar lagi lah. Okey, gunalah. Okey. Aku nak gaduh pergi ke kelas. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Kak. Juan, kau pergi mana ni? Pergi kelas. Kelas? Kelas. Bukan nak tak dapat kau punya... Relief. Iyalah. Sekejap je saya nak tinggal kelas, nak bagi homework sikit kat budak. Nanti saya terus keluar nak pergi. Ni 3 kali tau akak ganti kau. Sampai bila ni? Ni tugas rasmi Kak, tak boleh nak buat apa. Whatever. Hati kita, bersihkan jiwa kita. Syawal dinanti dah tiba. Di kota, di desa, sama saja. Semua beraya, tak terkira. Cahaya kemenangan di langit gemerlapan, menyinar seluruh buana. Manis-manis lebaran, Taudu kasih sesama manusia. manis-manis lebaran, Madu rindu seteguh bersama. manis-manis lebaran, Salam kasih mohon kemaafan. manis-manis lebaran. Pesan rindu orang di rantauan. Pada yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon maafan. Lupakan sengketa, kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Manis lebaran, Taudu kasih sesama manusia. manis-manis lebaran, Madu rindu seteguh bersama. manis-manis lebaran, Salam kasih mohon kemaafan. manis-manis lebaran. Pesan rindu orang di rantauan. Yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon kemaafan. Lupakan sengketa, kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Pada yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon kemaafan. Lupakan sengketa, kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Juan, kejap. Ada apa Kak? Dah, untuk kau.
Susah-susah je kak. Mesti akak ni gigih buat kuih raya ni kan? Tak adalah, cap kedai. Ya ke? Tak apa. John, akak minta maaf lah pasal minggu lepas. Pasal apa pula kak? Alah, macam tak faham. Yalah saya pun sama kak. Apa-apa hal kita ni kat sekolah sama-sama ada gig. Itulah, kadang-kadang mulut akak ni laju je sebenarnya. Tapi hati akak baik. Sama saya pun sama. Itulah, bila fikir balik, hari ni mungkin hari kau, lepas tu ayah akak pula. Mana tahu nanti akak MC ke, pergi berkursus, kau pula ganti akak. Yalah, sama macam saya jugalah Papan. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada apa-apa yang akak tak puas hati tu. Tak ada apa-apalah. Sebab kata orang ni 9 give and take. Yalah, faham. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya. Maaf Sama. Akak pun ucapkan selamat Hari Raya pada kau. Maaf zahir batin. Kosong-kosong ya. Ya betul.